Bila benda tu dah berlaku baru bertindak. Tidak. Sebaliknya syariat bersifat preemptif. Sebelum mudarat timbul, syariat dah menutup pintu-pintu mudarat. Seperti mana zina. Zina lah satu mudarat. Syariat kata apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan jangan buat zina, jangan mendekati zina. Maka segala pintu-pintu yang membawa kepada zina sudah ditutup lebih awal lagi. Dengan larangan khalwat, dengan larangan zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Ini semua bentuk-bentuk zina yang dilarang. Yang mana kemuncaknya ialah zina kemaluan. Jadi syariat menuntut atau menutup semua pintu-pintu mudarat dan menyuruh supaya jika mudarat itu berlaku, jika mudarat itu telah berlaku, maka hendaklah dihilangkan. Ini peringkat yang kedua pula. Mula-mula ditutup pintu mudarat, tetapi andainya mudarat itu benar-benar berlaku, syariat menuntut supaya mudarat itu jangan dibiarkan, sebaliknya dihilangkan. Jangan pula kata alah dah berlaku dah, biar je lah. Bukan. Syariat menyuruh supaya dihilangkan mudarat yang telah berlaku itu. Sebagai contohnya, kalau seorang itu nak gali lubang tengah jalan raya, penutup manhole, penutup yang besi tu kan, yang selalu kencuri tu, boleh tak kiranya seorang itu nak buka sekejap, dibiarkan lubang itu terbuka, sedangkan ada orang lalu lalang di situ. Nanti dululah kita tutup sekaligus lah nanti bila dah habis kerja. Padahal boleh menimbulkan risiko. Syariat kata jangan buat macam tu. Hendaklah lubang itu daya upaya sentiasa dibiarkan tertutup. Baik, bagaimana kalau kiranya ada yang mencuri penutup tu? Ini banyak selalu berlaku kadang-kadang. Bagaimana? Adakah dibiarkan? Takdir, biar je lah. Tak. Dalam keadaan macam tu pun syariat menuntut supaya hendaklah mudarat yang telah berlaku itu dihilangkan. Demikian kalau membuang barang-barang sisa construction atau sampah sekalipun, boleh tak buang kat jalan raya? Kadang-kadang kita lihat buku ceritanya sebahagian seperti kurang civic. Mungkin dia tak rasa apa-apa. Dia rasa ke jalan raya ni adalah tong sampah nun terbentang luas. Mana-mana dia boleh buang. Kadang-kadang mungkin buang benda-benda yang tak sepatutnya, benda yang bahaya, mungkin batu, paku dan sebagainya. Perbuatan tu boleh atau tidak? Dia kata haram kerana boleh menimbulkan mudarat. Bagaimana kalau benar-benar ada yang telah membuang batu atau besi atau apa sahajalah yang boleh mengganggu, apatah lagi membahayakan orang ramai pengguna jalan? Ternyata bahawa syariat menuntut supaya diangkat dan dihilangkan benda-benda yang boleh mengganggu orang ramai di situ. Bahkan itu dianggap sebagai bahagian daripada iman. Jadi ini maksud kaedah ini, bahawa jangan timbulkan mudarat secara prinsip, secara utama, tapi andainya mudarat itu telah timbul, maka hendaklah segera dihilangkan. Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh. Jadi ada dua bahagian maksud dalam hadis ini.